tahu Mak Saleh buat macam ni. Jus tu kulat. Tapi dia dalam bungkus ragi ketul agak-agak. macam tu lah. Dia bukan Bulat tu kan. bulat. Oh nanti kena hancurkan dan tabur. Saya kata ragi tu gagah-gagah. Macam mana orang boleh discover benda tu boleh dijadikan makanan? Oh doktor makan je. Mesti ada seorang yang terkorban. Orang yang what? Orang yang adakah seorang? Makan. Adakah seorang? Mungkin tidak. Mungkin. Mesti masa awal-awal orang buat tapai dia macam biarkan lama sangat. Lepas tu dah mabuk-mabuk. Itu kalau dah lebih 40 hari mabuk lah. 40 hari. 40 hari? Ya, Sudah boleh jual jadi arak. Alah. Ya tu. Tu memang Alah, cepat. harap kat tak tahu. Pasar Sarawak ada kan? Ada. Ada macam pada try. Kau ada Oh, saudara betul, mara Ada lagi ke tapai? Diorang jual arak guna ambil tiga-tiga Muslim ni. dan Muslim. Satu je. Oh, jadi diorang kira murah lah. Dia arak version murah. Nak mabuk tapi tak ada duit, buat lah. Macam soju lah. Soju pun kan murah kan macam ambil tu. Soju ni beras lah. Wine. Dia tapai. Oh tapai beras. Rice Soju wine. banyak flavour kan. Rice wine kan mak kulit. Ya. Tak tahu. Dia pakai ni lah. Satu substance yang dalam tu. Pineapple lagi. Apa tak silap. Waktu World War dulu. Dia orang kehabisan beras sebab sebab war lah. So dia orang pakai satu substance aku tak ingat dah SO something Ni ada lah. soju. Ni ada soju. Oh, macam tu orang buka dah. Thank you. Malahnya weh. Kelas sekejap lagi. PM ni doktor. Kata tak nak bagi excuse ke kami buat projek. Nak belajar apa lagi bukan habis. Faham? Kau kena exam ke? Belum habis lagi kan? Ada lagi sikit kan. Dia macam dah tak ada exam macam mana tak belajar? Betul eh? Oh, yang quiz. Betul yang kita sahabat tu. Alif Ma'at. Bukan. CPE 622. Ha? Etik ke? Bukan. CPE 622 Lab quiz dia yang kita buat MTA hari tu. yelah. Yelah yang kau cakap yang kompetensi tu bukan? Kompetensi tu pun sekali lah. Ya. Kompetensi 5. Quiz 5 kan memang mendekati yang baru. Apa tu? Apa? Lesson plan orang panggil. Lesson plan baru. Study. Dah habis dah. Sudah ada mawar. Satu. Tak apa kau ambil. Serius ada dua weh. Sebab aku rasa macam nak ni satu. Okay. Banyak lagi aku makan. Bagus Nice lah. pun rasa dah. Ayam makan Kulit ni nasi. sedap. Makan yang saya ikut. Tak ayam makan nasi. Ambil satu lagi. Kasih roommate kau tak? Kasih. Roommate kau orang apa? Kami orang Perak. Rumah yang aku rapat je lah. Oh kau ada 4 orang. Kau berapa orang ni? 4 ke? Aku orang tak dapat bilik yang dekat